pun nampak macam halal ada lah, tetapi saya minta Jabatan Agama check juga lah dia punya sampel, sebab logo halal ni dia dari China. Bukan kita tak nak menafikan logo halal ni tidak sah dan sebagainya, tapi nama tempat lokasi tu sama yang kita tengah check tu kan, nama dia Shandong. Brand lagi nama ni Konichi ni memang isu di Indonesia, sampai ke Malaysia memang ada bulletin yang meragukan lah. Akan keluarkan daripada RAK juga, sebab logo halal ni tak dapat disahkan. Pihak Jabatan Agama Islam tidak dapat sahkan logo halal ni daripada mana ataupun daripada negara mana. Dia tidak ada nama penghilang yang jelas. Jadi kita kategorikan dia mengelirukan rakyat. Kita keluarkan dulu ke Jabatan Agama buat siasatan lanjut tentang kandungan yang berada di dalam makanan ini lah, buat kanak-kanak yang akan selalu makan. Kita tengok tadi yang dalam senarai kita gambar sama, tapi kita ada akan masker tu lalu diwakilkan masker tu lalu pack di Malaysia. Di pack di Malaysia. Jadi kita keluarkan dulu daripada RAK supaya pengguna tidak tertipu ataupun was-was dalam membeli. Dan KPTN hari ini menggerakkan ke seluruh negeri Melaka. Apabila kita mendapat laporan semalam yang mengatakan produk-produk ini dikesan memiliki buletin tinzeh. Dan kepada yang melihat video ini, saya minta untuk buat aduan segera jika melihat produk seperti ini dijual di mana-mana di seluruh negeri Melaka. Aduan ke KPTN negeri Melaka 019 84 88 000 019 84 88 000. Kita serius dalam perkara ini dan hari ini kita mengambil tindakan tegas turun bersama Jabatan Agama Islam.